for somebody else, because you seem to save a lot for me. I hear you went to the school of witty comebacks and graduated with a passive but aggressive degree. And it's safe to assume you've noticed I couldn't be more blunt than this. Saving specifics for you, so go ahead and sing it. Well, I'm too fast. Well, are you too slow? Oh no, you're taking me to places that I die not to go. Well, so lean back. Well, and drive slow, and I'll try my very best to say what you think I'm supposed to. Cigarette falling from your lips was a good distraction, but amateur at best. Silhouette makes you seem a little bit scared. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kepada semua yang mengikuti webinar pada hari ini. Okey, saya Abdul Fazmin daripada Malaysia Entrepreneur lah. Malaysia Entrepreneur ini adalah satu komuniti digital yang sama-sama mempunyai visi yang sama, matlamat sama untuk membangunkan komuniti bisnes, IKS lah, IKS. Dan kalau you all nak tahu lebih lanjut pasal Malaysia Entrepreneur ni, just boleh pergi ke Malaysia Entrepreneur, www.malaysiaentrepreneur.com ataupun abdulfazmin.com. Saya tu abdulfazmin.com. So itulah, cumanya halal, topik halal mesti ni kami buat selingan lah, sebab saya ada expertise bahagian tu, so saya masukkan sekali lah supaya you all boleh tahu. Okay, so selamat pagi. Hari ni 14 November, hari Jumaat. Terima kasih hadir dekat TikTok pun ada, dekat Google Meet pun ada. Bezanya you all yang di Google Meet, you all yang di TikTok, you all tak nampak lah. You all tak nampak apa yang saya punya slide Saya mesti ada slide. Tak ada slide saya akan entah ke mana-mana dah cakap kan. Okay, saya punya ada slide. Okay, so kalau you all nak join Google Meet, next time you all boleh pergi dekat Malaysia, bukan Malaysia Entrepreneur. You all boleh pergi dekat abdulfazmin.com. www.abdulfazmin.com. Dekat situ you all boleh join group WhatsApp. Untuk sementara ni lah, you all boleh join group WhatsApp tu. Dekat situ ada link untuk WhatsApp lah. Dekat situ kami bagi link untuk Google Meet. Tapi itu for now, untuk masa depan lagi mudah lah. You all boleh jadi member percuma Malaysia Entrepreneur. Sekarang tak ada lagi, sekarang masih berbayar. Next time you all boleh akses dengan percuma. Itu nanti tunggu hujung bulan 11 ni ataupun awal bulan 12, insya-Allah. Kalau kami sempat buat lah. Kami sempat buat lah. Agak sibuk hujung tahun ni kan. Okay. So hari ni punya topik adalah berkenaan dengan halal. Okay, halal ni saya tak banyak buat dah. Kadang-kadang dalam sebulan tu ada satu topik, kadang-kadang dalam sebulan tak ada langsung. Sebab apa? Sebab awal-awal dulu, ini yang ke-55 ni webinar saya yang ke-85. So awal-awal yang 30-40 yang awal tu memang saya dah buat banyak pasal halal lah. Dan sekarang ni saya fokus kepada persejalan mesti dan bisnes lah, banyak bisnes. Dan insyaAllah tahun depan kita tambah banyak lagi topik dan banyak lagi trainer lah. Of course bukan saya seorang yang akan bercakap. Saya akan bawa bersama subject matter expert yang lain, contohnya AI saya tahu dah sikit untuk kegunaan sendiri tapi bukan untuk train. Jadi biarlah orang lain yang bercakap tentang AI, cari orang lain lah yang pakar tu kan. Okay. Terima kasih semua yang hadir ni. Terima kasih yang like apa semua. So kalau ada yang kawan-kawan you all nak tahu pasal halal, yang tengah tercari-cari pasal halal ni sangat-sangat penting sekarang Sebab halal tu bukan sekadar halal haram untuk Islam ke apa, bukan. Dia dah evolve kepada ekonomi halal lah. Jadi
untuk bisnes ni, kalau you tak ada halal, you sangat-sangat ketinggalan lah sebenarnya. Itu sekarang dan belum lagi kita masuk ke masa depan. Sebab tu banyak bisnes sekarang, bila dia buat produk ke apa, mesti nak ada halal lah. Kalau tak ada halal tu, semua tanya, ada halal, I beli. Ada halal, I beli. Tak ada halal, sorry. Macam tu lah Okay. So itulah dia analis. Okay, terima kasih yang datang. Ini Elias Ismail, Christina Nur Amani, Firdaus, Ika Imon Malita. Okay, thank you. Kalau ada soalan macam biasa, you boleh tanya dalam ruangan chat. Kalau sama you all di TikTok, you all boleh tanya juga. Tapi itulah di TikTok ni cabaran dia adalah dia terlalu laju jalan kan. Dia punya tu, saya takut saya terlepas pandang. Anyway, sebelum saya habis nanti, saya akan tengok balik. Bon join. Terima kasih. Okay. Okay. So dekat saya punya ni ada slide so saya cuba sehabis baik untuk saya buatlah tangan-tangan ke apa supaya you all nampak visualization apa yang saya cuba sampaikan Okay, pengalaman saya dalam halal ni dah lama menghampiri 20 tahun. Okay, dan saya ada all the certification lah untuk audit halal executive apa semua adalah, dan bukan saja itu, saya and team juga ada expertise on consult syarikat-syarikat hotel 5 star ke, hotel 3 star ke, hotel 1 star ke, kilang-kilang kecil ke, restoran yang banyak cawangan ke kat luar negara dan dalam negara kami dah buat. Okay, so adakah saya layak untuk bercakap tentang ini? Memang layak sangatlah. Mungkin layak sangat. Tapi tak semuanya saya tahu. Okay, sebab banyak dah saya tinggal. Tapi InsyaAllah kalau saya tak tahu tu, tahulah saya mana dapat information tu kan. Dan kami juga masih menjalankan kerja-kerja perundingan kecil-kecilan. Kecil-kecilan, tak adalah banyak-banyak tak ada. Okay, kenapa kami buat konten-konten topik-topik training macam ni? Sebab kami pun dah kurang dah buat consultation ni, dah kurang. Okay, jadi sebenarnya konten-konten yang saya dah buat dah berapa tahun buat ni kan, sebenarnya kalau you all ikut satu persatu, sebenarnya you all dah tak perlu cari konsultan lah sebenarnya. You dah boleh buat dah sebenarnya. Dah boleh lah dapat buat halal sendiri tu, insyaAllah. Dah ada pun dah ramai dah pun yang ikut webinar yang percuma ni, yang free ni, dah dapat halal. So perlu ke berbayar 5, 6, 7, 8, 9, 10 ribu? Saya rasa kalau luangkan masa sedikit luangkan sedikit masa untuk betul-betul belajar, betul-betul dapatkan knowledge, saya rasa you akan jimat banyak lah dari segi, bukan saja dari segi fee consultation you all dapat jimat banyak daripada fee training, you all dapat jimat banyak daripada membuat kesilapan. Lagi-lagi kesilapan pasal topik ni lah, hari ni lah. Kesilapan yang berkaitan dengan premis. Renovation salah, buat balik, duit lagi. Location, pilih salah, kena tukar location, duit lagi. Lagi banyak duit tu kan. Okay, so itulah dia. Tajuk hari ni berkaitan yang itu adalah kita nak analyse, analyse kesediaan premis. Premis, kalau restoran saya rasa straightforward bukan catering lah Central Kitchen pun bukan, lebih pada restoran. Saya rasa straightforward, dia tak susah sangat lah sebab dia punya layout dia lebih kurang sama je. Lebih kurang sama lah. Tapi yang critical sikit adalah kalau you all buat produk. Kalau you buat produk ni, layout tu mainkan peranan penting. Ada banyak lah elemen-elemen yang tak ada dalam food service. Food service tu macam kafe, restoran, apa semua tu lah. Benda tak ada. Jadi sebab itulah benda ni penting sebab dia melibatkan duit. So kita kena analyse dulu kesediaan premis kita sebelum kita mohon. Sebab apa? Sebab dekat sini lah takut-takut kita tak ikut spek. Kita tak ikut spesifikasi yang ditetapkan oleh JAKIM sendiri. So bila kita tak ikut spek, kita pun dah start mohon, kita dah buat, dah ada apa-apa semua, lagi-lagi bayar konsultan kan. Tiba-tiba yang masalah ni yang sangkutnya lah premis kita. Location kita tak boleh, premis kita tak boleh. Itu dia akan jadi pening kepala lah. Itu akan ambil masa bulan-bulan. Dah lari dah bayar konsultan pula kan takut lari. Jadi itulah bahayanya. Jadi sebab itulah topik-topik ini saya buat. Jadi Puan Azmira pun ada, lama tak nampak Puan Azmira. Dia dah dapat halal ke belum? Tengok komen sikit, dah dapat halal ke belum? Lama sangat ni. Setahun dah ni kan. Sangkut dekat lesen. Itulah dia. Okay. Lesen pun ada kena-mengena juga So make sure you all tahu all the requirement lah.
So kalau you all memang dalam Malaysia Entrepreneur Community, kat situ ada checklist. Checklist free je kepada yang ada dalam community sajalah. Kalau you all bukan dalam community Malaysia Entrepreneur, tunggu hujung tahun ni sekarang ni kalau nak masuk kena bayar. Hujung tahun ni masuk, insyaAllah kita bagi ada yang tier free punya lah. Jangan risau, free pun banyak value kita bagi, worth 1,000 dalam tu, tapi free je kita bagi, don't worry. Okay, so ikut dapat-dapat ikut saya, follow saya ke, nanti saya akan buat announcement lah. Follower tak penting kan, orang kata kan, tapi follow je lah untuk dapat announcement baru yang kita buka. Sebab kita buka pun limited lah, tak adalah kita buka semua beribu-ribu boleh join, tak adalah, kita buka limited saja yang free ni kan. So make sure you all ambil peluang tu berada dalam community digital Malaysia Entrepreneur yang kita membangunkan usahawan IKS Malaysia kita. Okay, so kita akan, topik hari ni ada Anissa persediaan premis. Sebelum mula kita guna framework 3PDS. 3PDS tu apa, nanti saya terangkan sedikit. Okay, so topik hari ni adalah pengenalan 3PDS. 3PDS tu apa, saya terangkan sikit. 3PDS ni formula lah, formula yang kita buat dulu sebelum COVID untuk memudahkan usahawan. Ingat apa elemen yang penting yang kita buat, yang kita gunakan untuk halal ke, mesti ke, GMP ke, hazard ke, sama saja. Okey, sama je. Okey. Lokasi, kenapa saya tak lokasi tu sangat-sangat penting lah. Lokasi ni sangat-sangat penting. Salah pilih lokasi, you all akan pening kepala. Nanti saya share case study, ada yang salah pilih lokasi, memang habis banyak duit lah. Okey. Plan dan susun atau premis, yang ni penting, terutamanya yang buat produk Okey, penyelenggaraan dan sanitasi, dan akhirnya kesimpulan. Okey. Alright. Okey, seperti biasa, kenapalah topik dia kena buat walaupun sebenarnya ada dah cover-cover sikit sebelum ni, ada dah cover lah sebenarnya kan. Cuma kerana tajuk dia lain, topik dia sama. Sebab tuan-tuan puan-puan, 79%, ambil senang cerita lah kalau senang nak kira 80% permohonan persediaan halal ni ditolak. Okay, ditolak dalam Januari 2023 dan Jun 2023. Kenapa tempoh ni saja? Sebab masa tu adalah ada halal on track, Hot Wheels pula, halal on track yang dirasmikan oleh Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi. Okay, jadi itulah dia kata dalam tempoh tu ada 80% ditolak. Di peringkat pertama sebab dokumen tak lengkap. Okey. Jadi adakah numbers ni masih sama? Saya rasa ya, silap-silap makin tinggi lah, mungkin 90%. Sebab dalam tahun ni ada banyak juga changes, banyak juga requirement baru. Bukan requirement baru lah, dia mula kuat kuasa yang banyak sangkut. To be frank, konsultan hantar untuk kita orang pun ada sangkut tahun ni. Yang kita boleh sangkut lah kali ni. Kenapa? Ada benda baru yang kita tak aware. Jadi benda-benda macam ni lah yang saya rasa saya kena keep on buat topik-topik halal, sebab ada benda-benda baru yang kita tak aware yang saya perlu sampaikan kepada industri supaya you all boleh catch up lah, you all boleh sedia maklum benda ni sebelum takut-takut you all kena audit, tiba-tiba you all tak tahu benda ni habis. Okay, so 80%, maksud dia apa 80% ni? 10 submit, 8 fail. Senang cerita, teruk lah. Jadi masalah documentation, dan documentation ni lebih kepada 3PDS bahagian lain lah. Tapi 3PDS yang saya nak cerita ni bahagian premis. Premis dia sebenarnya you akan sangkut sebenarnya dekat mana? Dekat audit yang pasal nombor 2, audit. Bila dia datang tengok, ini tak lepas. Contoh ni lah. So pasal pertama kita fail. 8 daripada 10 fail. Okay, tepi. 2 lepas pasal pertama. 2 ni, yang saya rasa daripada 2 ni 50% akan lepas, 50% akan tak lepas. Sebab apa? Sebab bila Jakim datang premis you all buat audit, dia tengok lah macam ni ke premis, tak siap lagi ni, tak boleh lagi ni, saya failkan dulu nanti mohon balik. So satu lagi, mungkin dia ada perkhidmat konsultan ke, mungkin dia dah pergi training ke, mungkin dia cakna pasal benda ni kan, satu ni dah lepas. Jadi benda ni lah yang keep on running. 10, satu lepas, 10, satu lepas, 10, satu lepas. Okay. Jadi itulah sebabnya saya buat topik-topik macam ni. Okay.
Yang ni daripada Jabatan Agama Islam Pulau Pinang, dia dah kata siap-siap sini elakkan permohonan ditolak. Elakkan permohonan ditolak. Pemohon sendiri anda perlu bersedia sepenuhnya sebelum mengemukakan permohonan persediaan Malaysia. Dia dah beritahu, you yang kena prepare. You yang kena tahu, you yang kena siap-siap sebelum panggil kita orang ni, sebelum submit untuk permohonan halal. So you kena responsible lah. Sebab apa dia beritahu macam ni? Sebab ramai yang salahkan authority lah. Kenapa susah sangat, kenapa ni lah apa semua. Dia kata kita orang ada certification body, kita orang ada authority, kita yang mengeluarkan persejilan, bukan kita yang mengajar. Itu bukan tugas kita. Tugas mengajar ni untuk dapat information apa tu, cari lah kat luar. Contohnya ni lah, free, ajar. Pun tak nak ikut, tak tahulah. So inilah dia. So dia dah beritahu awal, bila dia tolak, jangan salahkan kita orang. Sebab dokumen ni tak lengkap. Garis panduan semua dah lengkap, dah jelas dah. Garis panduan semua dah diberi. Okey, yang ni adalah 3PDS. Inilah dah tersedia 3PDS. 3PDS tu apa? 3PDS tu adalah P yang pertama adalah premise, P yang kedua adalah people, P yang ketiga adalah product, P yang keempat adalah document, dan last sekali S adalah system. Jadilah dia 3PDS. Itulah dia 3PDS. Okey. So sebenarnya bila kita nak mohon persejilan mesti ke, halal ke, JMP ke, sebenarnya memang ni je yang kita tengok. Ini je. Semua je ada dalam ni. 3PDS. Tak ada yang keluar daripada sini. Semua yang termasuk dalam ni. Okay, so senang kita ingat. So premise, people, product, document, system. Okay, so dalam premise ni apa yang kita check? Premise kita tu merujuk kepada you punya kedai, you punya kilang ke, you punya kantin ke, you punya restoran ke, kat situ. So apa benda yang kita check sebenarnya? First kali akan kita check adalah lokasi tu. Lokasi ini sangat-sangat penting tuan-tuan. Lokasi ni sebab dia boleh yalah, di lokasi ni biasanya kita kan nak sewa dengan deposit 3+1 lah, 2+1 kan, kemudian kita nak operasi, kemudian kita nak renovate, itu semua tu duit tu. Nak dapat lesen kan, lesen majlis, bayar rana 10,000, bayar rana, pergi dapatkan bomba apa semua ni kan, set up lagi, nak bersihkan lagi, nak ni apa, buat tiba-tiba halal tak boleh. Bayangkan. Bayangkan so tu lokasi. Lokasi kena tengok juga, bukan location tu saja kita kena tengok sekeliling kita juga. Ada tak sarang burung ke, ada orang boleh sarang burung kat atas tu. Banyak benda lah faktor kita kena ambil. Nanti kita tengok dengan lebih detail. So untuk hari ni tuan-tuan puan, hari ni kita nak kereta yang ni. Kita nak kereta yang ni. Premis ni. Sebelah ni je. Sebelah lain tu cerita lain. Nanti kita bincang pasal lain. So hari ni kita cover pada ni je. 1 jam. Cukup lah 1 jam. Harap-harap cukup. Okay. Lokasi dan susun atau premis ataupun layout lah kita panggil layout dalam tu. Itu pun penting juga kan. So sebaiknya dapatlah knowledge dulu sebelum kita set up premis kita ni. Takut nanti kita dah set up tak ikut spek halal, tak ikut spek mesti. So bila kita buat produk ni, kita nak masuk pasaran, betul tak? Kita nak masuk pasaran, orang tanya halal ke tak, orang tanya ada segi mesti ke tak. Macam baru ni ada peserta daripada college community, dia nak masuk sambal dia. Rupanya college community ni dia ada produk dia. Produk dia ada program usahawan, ada produk yang kena jual. So yang dia kata adalah, saya susah betul nak masuk pasaran sebab dia orang minta halal. Dia orang minta halal. So memang betul lah sebab orang dah cakap sekarang pasal halal ni memang sangat-sangat penting lah. Sebab tu requirement dia kan, halal. Dan lepas tu saya cakap halal tu adalah halal, ekonomi halal sekarang. Dia bukan sekadar halal haram dah. Ekonomi means, kalau you tak masuk dalam ekonomi halal tu, you tak ada sale lah. Senang cerita kan. So itulah dia So susun atur, layout, peralatan dan perkakasan, yang ni pun kita tengok juga. And then bekalan air, ais ke ataupun ada penggunaan steam ke bagi yang gunakan steam. And then ada tak sinki mencuci tangan atau kita panggil hand washing station. Tandas macam mana, tandas tu
Ada banyak isu tandas semua banyak. Ada yang ada 2 tandas, saya nak pecah satu, saya buat store boleh tak? Tandas saya pindah sini boleh tak? Tandas saya nak besar. Macam ni banyaklah tandas ni kan. Kalau kena premis yang tandas kat tengah lagi pening kepala lah. Ada shop lot yang premis dia punya toilet dia betul-betul kat tengah kedai. Saya pun tak tahu kenapa dia buat macam tu. Biasanya toilet belakang kan. Ni kat tengah-tengah kedai. Okey, mungkin tu adalah jenis-jenis kilang lama ke, jenis premis lama ke, ataupun ada spesifik dia buat macam tu. Kenapa? Saya pun tak pasti kenapa. Okey, kemudian bilik ruang persalinan yang ni pun ramai terlepas pandang, dia tak tahu benda ni kena ada. Okey, store penyimpanan, ruangan solat, tempat ruangan sembahyang. Nanti sebagai tips macam mana kita tak perlu buat ruangan solat ni, dan kawalan makhluk perosak lah. Ini benda-benda yang kita kena detail. Ini di antaranya saya tak masukkan semua dalam ni. Kalau saya go detail memang ada banyak lagi lah. Sebab setiap satu tu, contohnya saya tak go for lantai dinding ataupun bahan-bahan yang digunakan untuk kita punya structure tu. Saya tak go detail macam tu lah. So tapi kalau kita buat consultation, kita akan go detail macam tu. Ataupun kalau kita buat halal gap analysis, sistem service halal gap analysis, kita akan buat macam tu lah. Okay. So itulah dia, yang lain kita ceritakan di masa akan lain lah. People, product, document dan sistem ni. Okay. Lokasi, cerita lokasi ni cerita lokasi ni saya banyak sebenarnya dealing dengan klien-klien yang mana dia tersalah pilih lokasi sebenarnya. Okay, dia salah pilih lokasi. So one of kita punya klien, dia buat di Damansara lah. Dia buat Damansara, dia panggil kita orang untuk buat halal gap analysis. Okay. Kemudian dia nak mohon sijil halal, dia nak mesti, dia nak GMP dan dia accept. Dia kata kilang dia ni set up untuk accept terus. Maknanya kalau saya kilang set up untuk accept terus ni maksudnya spek dia tinggi lah. Spek tinggi, so memang kemas lah dia punya tempat tu, dan produk dia adalah berasaskan daging, beef jerky. So dia kata dia nak masuk pasar raya macam Jaya Grocer apa semua tu kan. So dia kata memang kita perlukan this certification lah, at least ada halal dan mesti, at least So saya tengok dia punya premis tak ada masalah. Memang kemas lah, dia buat apa semua, ada 2 tingkat semua, atas tu office, kemudian ni kilang, layout semua tu proper lah. Dia buat tu pun sebab dia kata dia dah pernah attend khusus berkaitan dengan HACCP, sebab itulah dia boleh set up macam tu. Okay. So saya tanya dia berapa banyak yang you dah spend untuk renovation. Dia kata nearly 500,000 lah yang dia dah habiskan. So setengah juta tu you buat benda ni. Okay, banyak ni cakap ni kan. Okay. So rental dah berapa lama. Okay. And then satu benda je, dia tak ada masalah untuk dapat halal. Satu benda je yang ada isu lah. Ada isu satu benda. Lokasi yang dia sewa tu, tempat yang dia sewa tu sebenarnya tidak dibolehkan untuk membuat aktiviti memproses makanan. Strictly tak boleh. Sebab dia punya premis ni adalah berada di bawah apartment, macam service apartment lah. So dia punya premis ni adalah di bahagian parking punya lot. Okay, ada shutter apa semua. Tapi yang dibenarkan buat situ adalah management office sebenarnya. Office, dia adalah intended untuk office ataupun store. Benda tu lah store, bukan untuk proses. Retail boleh, dia nak buat jualan ke boleh. Tapi dia intention dia adalah untuk buat management office. So dia bukan untuk buat produk makanan. So apa isu dia? Bila dia bukan buat untuk produk makanan, dia ada isu dengan lesen majlis. So bila kita nak mohon lesen majlis, kan, majlis tak akan bagi kita lesen memproduksi makanan, pemproses makanan, memang takkan bagi, sebab you punya property ni adalah memang bukan untuk makanan. So kita boleh bagi management office sahaja. So itu dia, bila kita nak buat submission kepada authority ni untuk dapatkan hasil halal, dia akan tengok lesen tu memang tak kena dengan apa yang kita produce ni, lesen tu. Jadi disebabkan itu sahaja,
Dia tak boleh mohon halal. Bukan saja tak boleh mohon halal lah, mesti pun tak boleh. GMP HACCP pun tak boleh. Itu isu dia. Dan satu isu penting, kenapa majlis tak bagi? Yang ni kita kena faham. Bukan majlis suka-suka tak bagi. Sebab bila mana kawasan tu, office tu, shop lot tu, dia dibuat untuk aktiviti-aktiviti bisnes tertentu, jadi dia punya sistem kumbahan dia, sistem peparetan dia memang adalah untuk orang kata untuk untuk penghuni, untuk residential punya. So dia bukan jenis untuk industri. So bila kita proses daging contohnya, nanti akan ada bau. So jadi bila ada bau nanti, siapa yang nak bertanggungjawab kepada komplain-komplain yang resident komplain? Kenapa ada tikus, lipas banyak kenapa ada bau busuk kan? So datang daripada kita yang produce benda yang kita produce tu di tempat yang tak sepatutnya. Ini banyak berlaku dekat USJ 15 ada satu. Suruhanjaya 15 kan, ada satu kawasan tu, you pergi kat situ memang bau dia busuk disebabkan ada longkang tu, kalau you tengok situ memang berlendir macam grease, disebabkan ada orang, adalah di shop lot tu ada yang proses benda tak sepatutnya kat situ. Mungkin dia buat kat situ tempat persembelihan, tempat pemprosesan ayam yang tak sepatutnya kat situ. Walaupun kat depan tu ada pasar. Depan tu ada pasar basah. Tapi dia proses benda yang tak sepatutnya di situ. Inilah isu dia. Jadi kawasan tu busuk. Okay? Dan majlis pun pening kepala lah. So dia tak nak benda ni jadi lagi lah. Okay? Saya baru recovery beberapa bulan dari sakit tak tahu punca. Okey, semoga Puan Mira diberi kesihatan yang baiklah. So alhamdulillah dah okey. Okey. So nak tahu status halal dah dapat ke belum? Nanti maklumkan kalau tak dapat bagi tahu tim kita lah kenapa so kita boleh je support sebab Puan Mira ni dah attend kita punya mohon halal 40 hari tu kan. Okey. Dan itulah isu dia, dan saya ada lagi beberapa kes lah yang macam ni sudahnya dah set up, dah renovate apa semua, sewa saja kosong. Kosong lain sekali dah setahun bayar saja, dia pun keluar dah, memang tak boleh buat apa, tak boleh buat apa. So first kali yang you kena tengok adalah lokasi tu. Pastikan lokasi tu memang boleh buat aktiviti bisnes yang macam you buat. Macam production, biasa production lah yang susah sikit sebab ada tempat-tempat yang memang tak berikan untuk you proses, buat macam kilang lah, pemprosesan dan buat produk. Ada juga yang tak bagi you buat central kitchen kat situ. Ada yang tak bagi you buat catering kat situ. So kena check betul-betul dengan majlis, ataupun you tengok sekeliling tu, you tengok tanya orang sekeliling tu lah. Ada tak orang buat catering, ada tak buat central kitchen, ada tak buat produk, ada tak yang dia dapat halal kalau dia buat. So means tak ada isu lah. Okay, you boleh tengok lesen dia, boleh tak nak tengok lesen you ada tak dapat tak lesen buat produk apa. Kalau then okay, should be no problem. Okay, so kawasan tu juga perlu terhindar dari punca pencemaran. Pencemaran seperti banjir. Banjir tak nak banjir ni memang tak nak lah kan, tak nak banjir. So sama juga you kena buat survey dulu, tanyalah orang-orang sekeliling tu, tempat ni banjir ke tak. So mesti dia orang tahu ni, kalau banjir lari jauh-jauh. Benda ni masalah bila mana you buat produk-produk makanan, masalah. Okay, kawasan pelumpusan sampah, sama juga. So kenapa saya suka kat sini saya suka ambil example sebenarnya adalah RNR Macap. RNR Macap. Okay, siapa yang tahu RNR Macap? Dia unik sikit kan. Apa keunikan RNR Macap ni? RNR di Macap, Johor. Uniknya RNR Macap ni, dia berkaca. Dia punya tu berkaca, macam eksklusif lah. Sebenarnya bukan eksklusif pun. Kenapa dia buat berkaca? Sebab kat situ banyak lalat. Kenapa banyak lalat? Sebab kat belakang tu ada orang bela ayam, kandang ayam. Okay, jadi banyak lalat. Siapa yang pergi Macap dia tahulah memang banyak lalat. Dekat meja tu lalat lagi banyak pada butiran nasi terabur budak-budak makan. Lalat lagi banyak. Itulah specialnya RNR Macap. Saya harap dia orang buat sesuatu lah. Disebabkan lalat banyak tu, dia terpaksa buat cermin tutup. So cost. RNR lain tak perlu, yang ni perlu tambahan cost. Bila dah tutup, of course lah panas. Kena pasang aircon. So unik lagi RNR yang ada aircon. Selesa betul makan aircon kan. Okay.
dah ada aircon. Selesai tak masalah? Masalah tak selesai. Okey? Sebab lalat masih masuk ikut pintu. Pintu tu walaupun buka air curtain, ada mesin tu yang dia keluarkan angin tu. Tu air curtain. Dengan harapannya bila lalat kena angin tu, dia terpantul balik lah. Tak jadi juga. Lalat tu memang strong, dia pusing-pusing. Ni telanggar pusing, dia pusing-pusing, dia masuk juga. Okey, apatah lagi bila ramai orang kan, air curtain tu macam tak berfungsi lah. Dia masuk ke bawah ke apa, tembang-tembang tu je. Kemudian satu pintu tak cukup sebab masalah tak settle. Consultant advice, kena tambah 2 pintu kot. Dapat jawab lagi. Tambahlah 2 pintu. Maksudnya masuk pintu ni buka, dah masuk dalam, pintu tutup. Dengan harapan lalat tak masuk. Kemudian masuk pintu ni buka pula. Pula tutup. Masuk ada buffer zone lah. Buffer zone. Selesai tak masalah? Tak selesai. Sama juga, lalat tetap banyak. Okey? Sebab apa? Lagi-lagi time cuti sekolah. Pintu tu tak sempat tutup. Punilah ramai orang arena, pintu tu sentiasa terbuka. Lalat-lalat semua pun masuk dalam tu. Jadi itulah cerita dia. Kita kena keluar kos banyak. Kalau tuan-tuan berada di kawasan ni, kononnya sewa bulanan murah. Okey, sewa bulanan murah. Tempat-tempat hujung Tanjung ni, you all akan hadapi banyak masalah-masalah seperti inilah. Bila hadapi masalah-masalah seperti ini, you all kena spend banyak duit untuk cover benda-benda ni. Tak sepatutnya ada fly trap kena beli 4, lalat banyak sangat. Tak sepatutnya ada kena pest control 2 kali sebulan, kena 3 kali sebulan, tikus banyak sangat. Okey, bergaduh pula dengan jiran-jiran sebelah, kita buat makanan. You all pergi buat simpanan apa semua, store barang-barang siapa ni. Jadilah itulah tempat-tempat kita pilih tempat-tempat murah, kita akan hadapi situasi-situasi macam tu. Okey? Kita akan spend banyak kat tempat lain, bukan kat sewa monthly tu. Okey? Tidak cenderung kepada kejadian banjir, membenarkan pelupusan sisa peberjal dan cair secara efektif, tiada longgarkan sampah peberjal. Okey, kena tengok juga walaupun ada tong sampah yang besar dekat luar premis kita tu, walaupun dia bukan dalam skop kita, bukan tanggungjawab kita, tapi disebabkan itu kadang-kadang tikus, lipas, lalat semua tu masuk ke tempat kita sebab kawasan tak bersih. Jadi nak tak nak sebenarnya kita perlu, selain daripada kita buat komplain, kita perlu uruskan juga. Kita perlu pastikan kawasan tu bersih. Perasan tak? Ada lori sampah ni kadang-kadang nakal juga. Dia suka press air dia kat kawasan-kawasan tertentu. Sampai kat situ dia press. So benda-benda ni kita kena komplain lah. Kita kena komplain kepada majlis lah. Jangan buat kat sini sebab bila you press kat sini, kawasan tu dia busuk dan lalat datang. Bukan lalat dia datang lah, lagak datang apa. Jadi bila kita buat bisnes berkaitan dengan production food ni, dia sangat-sangat mengganggu lah. Dia sangat-sangat mengganggu dan kita akan hadapi masalah-masalah tu lah, masalah-masalah lalat masuk dalam kedai kita. Sebab apa? Sebab dia pest kat depan kedai kita. Okay? So benda tu memang kita kena kawal lah. Kita kena kawal. Okay? Terdapat kawalan bagi meminimalkan risiko pencemaran ke kawasan pemprosesan seandainya lokasi premis tidak dapat dielakkan. Okay, so andai katalah, macam ni tadi dah, macam tu kan. Kawasan tu dah banyak, jadi dia kena implement kawalan untuk meminimumkan risiko. Itulah pasang kaca, itu semua kos kan? Kos. Macam kat PD, sepaham saya lah, yang orang hotel beritahu masa kita buat audit tu, sebab saya datang dalam bulan 3-4 tak ada seekor lalat pun yang saya aware lah. Tapi bila saya datang bulan 7, bulan 8, bulan 6, lalat dia betul-betul banyak, betul-betul tak sama macam saya datang bulan 4. Rupanya mungkin orang PD tahulah, boleh confirm benda ni. Rupanya bulan-bulan tersebut adalah bulan-bulan yang memang banyak lalat di Melaka katanya, di Melaka dan Negeri Sembilan. Memang macam tu. Tak boleh buat apa katanya. Tak boleh buat apa. Pada saya senang, bila kita food safety ni, kita kena cari jalan untuk settlekan isu tu. Tambahlah fly trap ke, nak buat macam mana? Sebab itu adalah requirement food safety lah and halal. So, tambahlah fly trap. Letak fly trap di tempat lokasi-lokasi yang strategik. Bukan main letak saja. Kena letak di tempat-tempat yang strategik supaya
dia tak sampai masuk dalam kita punya production area. Ini dia masuk dekat ruang makan, masuk kat dapur, masuk dalam dapur tu ada satu bilik pastry, bilik tu pun dia masuk. Ini nampak macam tak terkawal ni. Ni nampak macam tak terkawal ni. Benda ni boleh kawal sampai dalam bilik dalam tu boleh masuk. Cakap ini dia tak kawal. So benda ni kena dikawal. Okay. So benda ni kita kena kawal lah. Okay, susun atur premis. Yang ni bagi yang buat produk ke, central kitchen ke, catering ke, benda ni sangat penting So pastikan, biasanya lah kalau kita sewa 2 tingkat kan, biasanya kat atas tu kita akan buat rumah pekerja. Lagi-lagi kita pakai pekerja foreigner. So bila mana kita ada 2 tingkat, kita dah atas ada duduk, kita kena ada mekanisme macam mana kita nak kawal pekerja ni supaya malam-malam dia tak turun goreng Maggi dekat kita punya dapur. So kena ada kawalan kat situ lah supaya dia tak turun. Okay? Sebab ada isu restoran tu ada halal apa semua okey, memang tak sefarak pun, tapi bila auditor datang, kebetulan time auditor datang jumpa tin arak dalam tong sampah. Cakap, ini datang dari mana? Bila selidik rupanya staff malam dia datang dia pergi turun bawah, masak guna fasiliti sama, kemudian minum juga kat situ. So ini adalah benda tak boleh lah kawasan mestilah berpagar dan bebas daripada kawasan ternakan atau bahan yang tidak halal. Premis berada dalam keadaan bersih dan teratur sesuai dengan amalan penghilangan baik. Amalan penghilangan baik ni adalah GMP lah. So dia ada elemen GMP kat situ. So you kena apply kat situ. Sebab tu dah halal ni bukan bahan mentah je. Bukannya bahan mentah orang tengok apa no pork, no lard, apalah, no alcohol. Bukan itu saja, banyak lagi faktor-faktor yang kita ambil kira. Okay? So premis mesti ada dalam keadaan bersih dan teratur. Sistem pemberitaan yang baik. Sistem pemberitaan baik bukan saja sistem pemberitaan dalam kita punya ni, dia mesti kita punya dan kat luar premis tu kita kena pastikan yang baik. So kalau bertakung apa, memang bukan kita punya tanggungjawab. You kena ambil tindakan dengan laporkanlah kepada pihak berwajib. Siapa, adakah building management ke, ataupun ini LBJ punya area ke, you kena complain lah, kena settlekan. Kalau tak, mesti punya dia akan ada isu dekat dalam kita punya production area, mesti ada isu punya. Okay. Okay. Next adalah lantai, dinding dan ceiling yang bersesuaian dan dalam keadaan baik. So saya sentuh sikit lah. Kalau lantai dinding ni dia mestilah keadaan yang senang untuk dibersihkan. Dan lantai terutamanya, sebab ini banyak yang selalu jadi lantai terutamanya, kalau you pakai tiles, biasanya tiles you crack kan. Tiles crack, pecah-pecah apa semua kan. Ini memang tak nak. You kena settlekan dulu benda ni. Settlekan simen lah, tampal ke apa kan. Sebab kita tak nak air bertakung. Air bertakung dia akan melibatkan mikroorganisma, senang membiak. Ini akan kacau food safety. Kalau you pakai epoxy paint ni pula selalu menggelupas. 3 bulan baru cat, mengelupas lagi. Mengelupas balik. So mengelupas ni kita tak nak. Sebab mengelupas ni dia ada, benda mengelupas ni kan. Risaunya dia boleh diterbangkan ke masuk dalam makanan. Okay. Ceiling yang selalu jadi berlubang. Bila berlubang, lipas dan lalat ke macam-macam, silap ular boleh ada. So benda ni kena clearkan. Okay. Penggunaan dan percayaan yang baik. Lampu kena pastikan dia terang yang bersesuaian. Saya pernah masuk satu restoran, masa buat halal dekat Malaysia. Saya masuk tu rasa masuk dalam gua. Gelap ni cakap kan. Kenapa kelam sangat ni saya rasa mata saya ke memang ni. So memang kelam lah, memang lampu tu memang macam masuk store, tapi dia masak ni kat sini kan. Tapi bila saya tanya staff, dia kata normal je. Sebenarnya bukan normal, sebab dia orang dah bertahun kerja dalam keadaan kat situ, jadi dia dah biasa, bagi dia normal, tapi sebenarnya tak normal. So bila kita on phone punya lampu, saya tengok bawah-bawah semua racking ke sila apa, memang tu banyak nasi, bawang, cicak, lipas, semua ada dalam tu. So bila kita dalam kedai gelap, kita tak nampak benda ni. Kita akan rasa, tengok dinding, you pasti tak? You punya ceiling ni dah hitam, berjelaga dengan asap.
Itulah baru dia macam perasan sebenarnya. Sebab dia dah biasa dalam keadaan tu, jadi dia tak nampak benda tu macam benda pelik. Bagi dia adalah normal. Dia tengok, dia rasa normal kan. Normal tak normal kan. Hitam. Benda tak sepatutnya hitam ni kata kan. Maksudnya dah lama tak bersihkan ni atas ni kan. Berjelaga. Maksudnya, you punya ventilation punya fan ni tak properly working. Itulah maksudnya sebab ada hitam-hitam atas ni kan. Sebab tu penting bila kita ambil orang luar ataupun external auditor ataupun orang luar untuk tengok sebab dia orang ada fresh eyes. Fresh eyes ni mata dia orang ni mata yang fresh. Dia tak pernah datang situ. Bila dia tengok tu macam kenapa macam ni, kenapa macam ni Bila tanya staff macam normal je. Sebab you dah terlalu biasa dalam you punya environment, you rasa semua tu adalah normal, semua tu adalah selamat. Padahal banyak melanggar food safety punya guidelines. Jadi itulah penting untuk kita bawa masuk orang luar. Sama juga dalam bisnes Dalam bisnes sama, bila kita bawa masuk orang luar ke member kita yang berbisnes mungkin dia boleh bagi pendapat sebab dia tak bias. Dia tak bias dengan kita lah. Dia tak bias. So dia akan bagi pendapat yang pada dia sebenarnya simple je. Kenapa kau buat macam ni contohnya kan. So benda ni penting. Benda sangat penting. Okay. Lampu dan suai dan kena bertutup Lampu tu kena bertutup. Penyimpanan yang berasingan dan sistematik. Berasingan ni maksudnya apa? Yang selalu jumpa lah penyimpanan produk makanan mentah dalam store tu, makanan tiba-tiba ada sabun, ada chemical, ada bahan chemical, ada pengawet kat situ. So chemical ni kena asingkan. Produk R&D taruh tepi. Ini produk sampel taruh tepi. Yang ni produk yang rework, yang ni produk reject. So kena asingkan, kena label dengan betul. Okay. Peralatan dari sumber haiwan yang tidak dibenarkan. Ini kalau biasa you buat bakery memang akan pakai brush. Kalau you buat kopi, pakai brush. Biasanya untuk cleaning you punya tu, you pakai brush. So, brush ni, you kena pastikan, berus-berus ni pastikan dia bukan daripada haiwan lah. Sebab kalau dia daripada haiwan, most probably dia adalah daripada bulu babi lah. Okay, so kena pastikan benda ni. Tong sampah bersesuaian digunakan. Okay, tengok sini Biasanya lantai dia ada lantai Dia ada lantai dan dia ada parit. Dia ada parit longkang sistem saliran dalam kita punya premis tu. Okey. Yang ini kena ada bila mana you punya cleaning adalah berasaskan wet cleaning. Wet cleaning bermaksud memang pakai air lah. Macam restoran memang pakai air, dia akan simbah air punya. So dia punya rules dia mudah. Lantai kena sentiasa dalam keadaan kering. Biasa dalam keadaan kering, apatah lagi bertakung, memang tak boleh bertakung lah, dia mesti sentiasa keadaan kering. So bila you basuh, air-air ni dia kena secara efisien ni masuk dalam kita punya parit. Sebab tu kita kena ada parit. Tapi bila mana kita punya production tidak melibatkan air, kita punya cleaning adalah kita pakai method dry cleaning. Dry cleaning means kita buat pencucian tu kita tak pakai air. Contohnya aktiviti production yang berasaskan tepung. Dia buat mi kan, semuanya berasaskan tepung. Jadi dia orang cuci dia tak pakai air. Memang tak pakai air. Paling-paling lap dengan kain basah ataupun mop sahaja, itu sahaja. Dia tak pakai jurus-jurus air macam basuh kuali, tak ada. So dia tak perlu buat lantai macam ni. Dia tak perlu buat lantai pula. Dia tak perlu buat peparitan macam ni. So kenapa ni penting? Bila you tengok manual halal ataupun mesti adalah. Okay? Halal saya tak ada. Mesti ada. Dia akan wajibkan parit ni. Sebenarnya dia wajib ikut keadaan. Jadi janganlah you buat produk basah tepung apa semua, dry cleaning, tiba-tiba you buat kat parit ni. Saya dah rugi, tak guna pun parit tu. Okay? Walaupun dalam manual kata wajib. So take note lah kat situ Okey, ini contoh bila kita buat layout tu, kita punya susun atur premis tu, dia kena tak boleh cross contaminate lah. Cross contaminate tu maksudnya pencemaran silang, mana yang produk bahan mentah jalan, tiba-tiba ada produk siap jalan. Ni kira cross contaminate lah. Kemungkinan kita takut ada kontaminasi kat sini. So laluan dia mesti ngam lah. Biasanya laluan ni simple saja. Laluan yang best practice untuk food safety adalah biasanya air. Masuk
bahan mentah ikut belakang, proses, packaging, outgoing keluar. Macam tu. Okay. Ataupun U, masuk kat sini bahan mentah, proses, keluar kat sini. Tu U. Ataupun L, masuk kat sini, proses, dia keluar kat sini. Itu boleh. Yang tak boleh ni adalah masuk, keluar balik sini. Jaluan yang sama. Itu memang tak boleh. Dia akan mengakibatkan kemungkinan besar risiko yang tinggi untuk cross contact, cross contamination. Okay, so pastikan. So elemen-elemen yang kita perlu ambil kira sini adalah produk siap, bahan mentah, laluan pekerja bawa bahan mentah, laluan pekerja yang bawa produk siap. So laluan ni kita kena make sure dia tak cross contaminate. So layout kita buat berdasarkan ini. Okay, saya harap clear. Kalau ada soalan boleh tanya. Ini sama lagi. Macam ni contohlah. You tengok line merah ni. Line merah ni adalah line di mana yang kritikal lah yang dibawa bahan mentah. Bahan mentah, laluan bahan mentah, laluan orang yang mengendalikan bahan-bahan mentah ni. Yang hijau tu pula laluan produk siap dan pekerja-pekerja yang melibatkan produk-produk siap ni. So dia memang tak bertembung. Dia ada laluan dia masing-masing. Memang tak bertembung. Tapi masalah kita dengan IKS adalah space lah. Biasanya space lah sebab kita kadang-kadang beroperasi di shop lot kan. Jadi size tu kadang-kadang tak memungkinkan. Ada satu tu saya pernah pergilah. Size dia sangat-sangat kecil lah. Kecilnya size tu, masuk depan, dia tak ada pintu kiri kanan belakang tak ada dah. Tingkap pun tak ada. Tingkap pun tak ada. Jadi itu susah untuk store sebenarnya. Tapi disebabkan dia nak save budget, itu je yang area yang murah untuk dia beroperasi sebenarnya. Jadi diambil situ. So bila mana keadaan macam tu, susah sangat kita implement halal food safety lah. Susah sangat. Dia akan ikut mana pun dia akan cross contact lah. Jadi sebab tu saya cakap kan, bila kita going to certification ni, be it halal ke mesti ke, sebenarnya isu sebenarnya adalah bukan halal tu susah, mesti susah, tak. Sebenarnya capacity business kita lah. Capacity business kita tu belum melayakkan kita sebenarnya untuk dapatkan halal. Tapi kita nak juga. Itu jadi problem. Sebab tu saya di Malaysia Halal-Preneur ni, saya punya fokus adalah untuk membangunkan business you all. Sebab tu kita masuk content marketing, sale, pricing, apa semualah yang melibatkan ni supaya you all grow sebenarnya. You all boleh tingkatkan jualan, marketing apa semua bagus apa. Sampai satu masa you ready to go. You tak ada dah masalah nak cari premis yang kecil-kecil, 800 di bajet. Dia dah. You mampu untuk sewa yang besar sikit, dapat persejilan, dan you dapat masuk lagi pasaran. You punya sale naik lagi. Macam tu sebenarnya. Jadi bila kita punya kapasiti kecil, susahlah. Susah. Okay? Kadang-kadang saya faham kenapa dia orang ambil kecil, sebab dia orang berada di home base. Home base tak boleh, clearly tak boleh nak mall halal unless you berada di Negeri Sembilan, Johor. Home base kan. Jadi pilihan yang ada adalah di shop lot lah. Shop lot. Jadi shop lot pula dia cari asal cukup syarat untuk dapat lesen. Rupanya susah jugalah. Dapat lesen boleh. Okay. Tapi susah jugalah untuk implement food safety. Okay. So kita ada pastikan you all ada sinki. Nak kena ada hand washing station pula. Nak buat kat mana sinki yang ni tak boleh ke? Tak boleh. Biasanya hand washing station ni dia khusus hand washing station. Pakai space lagi, cost lagi, nak tarik pipe lagi. Okay. Pelan susun atur premis. Inilah dia kan. Kena ada lokal tempat simpanan. Simpanan barang-barangan peribadi staff. Sebab apa kan? Kalau kita jumpalah kalau kita buat audit, buat halal genesis ke apa, kita jumpa adalah helmet ke, telefon ke, botol air dekat bahagian kawasan pemprosesan, saya datang mudah isu sebab apa? Sebab dia tak ada tempat, tak ada lokal tempat simpan barangan peribadi. Masih tak ada je. So saya cakap tak kenapa simpan helmet kat sini.
Sebab dia tidak disediakan loker untuk simpan barang peribadi dia. Itulah biasanya kita letak changing room dan loker dekat situ. Sebab dia tak boleh bawa masuk sebenarnya, dia punya cincin ke jam ke dia punya phone, tak boleh masuk, dia kena simpan kat loker. Itu food safety punya standard. Bukan halal food safety punya standard. Okay. Kejap saya nak tengok ada soalan ke tak. Okey, tak ada soalan. Okey, Puan Mira, belum dapat lagi lah, insya-Allah dalam tahun ni. Okey, semoga dipermudahkan. Tahun ni ada sebulan lebih je lagi. Semoga dipermudahkan lah. Kalau dapat halal beritahu boleh kita pakai testimoni. Jadikan testimoni. Okey. Kod warna untuk perkakasan. Okey, pakai kod warna. Ini bukan melibat apabisa tapi dia melibatkan dalam dapur. So antara benda terjadi adalah ruang penyimpanan peralatan perkakasan. Ini selalunya kita tengok dia tak ada tempat khusus dia. So pastikan you punya penyapu je ke, you punya vacuum ke, you punya alat-alat untuk pembersihan ke, chemical ke, adalah satu section yang khusus untuk dia. Ini semuanya kat dalam store. Situlah kawasan dry item, kawasan pembungkusan, packaging, itulah taruh makanan-makanan, penyapu, chemical, sabun, semuanya kat dalam tu. Tak boleh. Kena asingkan. Okey? Sebab dia adalah hazard, bahaya kepada kita punya bahan mentah. Okey? Store penyimpanan bahan pencuci dan alatan pembersihan. Semua ada dedicated tempat-tempat khusus dia sendiri. So make sure you all jangan campur-campur. Okey, next adalah food storage yang basic. So kita punya store penyimpanan tu, dia mesti mendukung kita, memudahkan kita untuk membuat best practice dalam storage. Kita pakai FIFO kan, first in first out. Kemudian food storage ni, store ni, kalau saya nak sentuh sikit, saya tak faham kenapa store ni dia kena gelap. Kebanyakan store saya masuk dia kena gelap. Lampu tak satu je, adakah store tu jadi ke tempat tidur staff juga? Lampu ni malap kan. Nak tengok label pun susah. Label susah satu hal. Kita nak tengok sebab bukan saja production area kena bersih, store pun kita kena bersih juga. Kena bersih. So biasanya dia buat racking kat bawah-bawah tu, dia tak dibersihkan. Sebab apa? Tak nampak. Gelap. So lipas mati ke, tikus bersarang ke apa, kita tak nampak kat situ. Okey, kalau you nak tahu penyakit kencing tikus tu yang selalu terjadi tu dekat store lah sebenarnya. Tempat penyimpanan kita simpan produk-produk kita kat situ kan. Kat situ lah ada tikus. Kat situlah dapat kencing tikus. Okey. So kita punya store ni sebenarnya kita sangat-sangat perlu protect tau. Sebab tu untuk halal tu lah dia tak perlu ada partition pun, dia tak perlu bertutup lah. Tapi untuk persediaan mesin, food safety sebenarnya dia perlu bertutup. Dia ada perlu bilik khas. Bilik khas yang bertutup lah, berpintu lah. Dan itu adalah satu layer of protection untuk kita tak nak bagi haiwan pest control, pest ni masuk. Lipas ke, lalat ke, tikus ke masuk. Kita tak nak dia orang masuk sebenarnya. So, pastikan ada storage yang sedemikian well maintained, well kept and bersih dan dia teratur, susunan dia teratur. Itu penting store penyimpanan sejuk pun kalau you ada chiller, cold room ke walk-in freezer pun sama juga macam ni Selalu yang terjadi adalah latas ni pecah. Pecah sebab apa? Ni store je. Yang penting production. Tak, store ni pun kena maintain bagus. Saya pun masuk selalu malap kan. Saya tak tahu kenapa. Dia kena cerah lah. Dia kena cerah kan. Nak tengok expiry date pun susah kan. Gelap. So dia kena cerah. Tak boleh letak makanan direct atas pallet. So dia kena design. Sebaiknya design macam ni bawah you punya kompresor dalam tu, bawah tu dia tak ada racking. Sebab apa? Dia tak nak air daripada kompresor tu, air tu menitik-nitik kena kat produk kita. So design macam ni adalah design yang bagus. Jadi racking tak boleh letak bawah ni. Sebab ada saya tengok ada letak racking kat bawah ni. So air tu menitik kena dekat produk kita. So kenalah contaminate kat situ produk kita. So tak nak macam ni penyimpanan untuk bahan kering biasanya kalau kita salin-salin label tak ada. So pastikan you all label dan pakai racking yang bersesuaian. Okey, ceiling, lampu dinding dan lantai di kawasan perprosesan dia kena bersih. Lantai dia kena mudah dicuci, ada saliran, longkang di luar pun
kena pastikan bersih lah. Bersih dan dia kena kering sebenarnya ya. Kalau mungkin kita dah terbiasa longkang ada air ya. Sepatutnya longkang ni dia kena kering. Bila mana dia tak kering, kalau waktu hujan ialah dia ada air lah kan. Tapi sebenarnya dia kena kering. Bila mana dia tak kering, sebenarnya ada problem lah. Ada sangkut lah tu. Ada sumbat ke. So kita kena settlekan lah. So walaupun bukan dalam tanggungjawab kita cakap ni bukan kita tuan kan. Memang bukan you, tapi dia relate dengan you. Dia menyusahkan you. Dia membawa problem kepada you. So apa yang kita boleh buat kalau kawasan kita tu longkang sumbat ke, kalau kawasan kita ada banyak anjing liar ke apa yang you buat adalah you kena complain. You kena complain kepada pihak kuasa untuk dia ambil tindakan. Kalau you sendiri boleh halau, you halau lah kan, pindah ke tempat lain kan. Tapi kalau tak boleh, you kena ambil tindakan lah, buat report. Sebab dia berkena dengan you. Bila mana kita cerita pasal premis ni lokasi ni, dia bukan office kita je, dia bukan kilang kita, dia bukan restoran kita je. Dia melibatkan environment, kawasan tu. So you kena, ini adalah skop je lah, bukan bahawa ini adalah skop juga. Bukan bergaduh dengan jiran-jiran apa semua, tapi you kena buat sesuatu lah. Bila mana kawasan tu kotor, bukan kata itu kat luar tu bukan aku, dah tak tahu nak buat apa bukan aku. Tak, you kena ambil take responsibility jugalah. Okay, mungkin buat kerja-kerja bakti ke, kerja-kerja CSR ke, bantu-bantu cleaning, atau mungkin buat you boleh form community kat situ ke, bakat-bakat you, kita pastikan kawasan kita ni bersih supaya yalah semua kita ni bisnes, semua kita ni ada makanan. So why not kita tarik orang datang ke tu dengan keadaan sekitaran kita bersih. Mana tahu kan. Okay, pintu. Pintu bukan jenis daripada kayu. Untuk for safety, tak boleh daripada kayu. Okay, tak boleh daripada kayu sebab kayu ni sifat dia adalah sifat dia adalah menyerap air. Jadi bila dia menyerap air, dia akan ada pembiakan bakteria dekat situ lah. So sebab tu kayu tak boleh. So you tak semesti pakai pintu macam ni. Pintu macam ni mahal ni. Aluminium ataupun stainless steel ni yang tak semestinya. Mungkin you boleh pakai daripada plastik atau mungkin you boleh pakai daripada kayu yang memang di-treated lah. Di-treated means you liquor ke, so air tak menyerap masuk. Tapi kena maintain lah sebab lama-lama liquor tu hilang kan. Atau you boleh salut aluminium punya strip ke supaya dia tak kena kontak dengan air lah. Okay. Kemudian you buat pest control. Pest control lah, pest management, pest control. Pest control ni tak boleh buat sendiri sebab kita tak ada expertise dalam tu, kita tak ada license dalam tu. Kita kena ambil pest control yang bertauliah sebab dia ada license penggunaan racun apa semua tu lah. So yang tu kena ada. Dan satu lagi isu yang saya tengok adalah door shutter kat belakang tu kan, kat belakang depan door shutter kan. Door shutter ni, you kena tengok betul-betul lah. Selalunya kalau dia tutup, dia tak rapat tau. Sama ada simen tu tak level ke, ataupun besi shutter tu tak ni ke, ataupun ada something wrong lah dengan shutter tu. Kadang-kadang dia punya gap sampai besar ni. Cakap ini ular boleh masuk. Buat kata tikus, ular pun boleh masuk. So selalu saya tengok macam ni lah gap. So gap ni kena pastikan dia rapat lah supaya tak masuk lalat di pas ni lah. Dan selalu shutter ni ada juga shutter yang dia ada lubang-lubang. Lubang-lubang ni you kena jaringkan dia. You kena tampal, yes, dia bagus untuk ventilation, untuk pengudaraan, tapi dia tak bagus untuk haiwan-haiwan masuk lah. So pastikan you letak lah, jarang tutup lah, apa ikut lah kan. Tapi itu antara kesalahan saya selalu tengok lah. And then pastikan lah tambahan you taruh lah this plastic strip ni. Plastic strip ni supaya apa? Supaya bila kita buka untuk receiving ke, untuk outgoing produk tu, lalat ke, burung ke tak masuk. Tak masuk lah. Sementara kita tak boleh buka sentiasa kita buka bila perlu sahaja. So bila perlu ni kadang-kadang lalat masuk lah, apa semua masuk kan. So kita nak kurangkan risiko benda ni masuk, taruhlah this plastic strip. Okay. Kemudian ada apa lagi? Tong sampah, macam saya dah cakap tadi, tong sampah di luar ni, walaupun dia bukanlah di tanggungjawab kita, kalau tanggungjawab kita memang wajiblah kita buat. Tapi kalau dia kat luar, memang kita kena, sebab kita akan dapat tempias dia.
lalat apa semua datang sini, lalat tu juga akan masuk terlepas seekor dua yang masuk tempat kita. So kita kena pastikan dia bersih lah, ataupun kalau dia teruk sangat, kita ambil lah tindakan dengan komplain kepada pihak authority. Okay. Dan tong sampah dari premis kita pastikan kita pakai hands free bebas tangan, hands free, pakai yang tekan pakai kaki apa semua tu Okay, so tuan-tuan dan puan, kita towards the end, inilah akan terjadi sebenarnya kalau kita tak uruskan kita punya premis dengan betul, kita salah ambil location, ada location tu tiba-tiba ada pula orang buat sarang burung haram dekat atas dia punya ni, itu pun jadi isu. Itu haram kita tahu, tapi nak ke kita bergaduh dengan owner belakang tu kan, nak kita bergaduh dengan dia kan, kita nak produce sini kan. So kalau kita ada tempat lain, nak ambil tempat lain lah. Ataupun kita kena pastikan apa yang dia buat tu, burung ni bahaya bahaya sebab dia ada penyakit flu, bird flu apa semua kan. So kita punya langkah-langkah mitigation kita, pencegahan kita untuk supaya produk-produk kita tak kena benda tu. So as long as kita boleh ada mekanisme yang proper dan kita boleh buat situlah. Tapi itulah saya cakap, dia kena buat ekstra punya, yang tak sepatutnya buat, dia kena buat ekstra punya precaution yang biasanya melibatkan cost lah untuk benda tu. Mungkin untuk halal dan mesti tak ada isu sarang burung ni, tapi dia akan isu bila you going towards GMP certification. Sebab GMP strict lah, strict sebab dia ambil consider semua seliling tu lah. Okay, kalau tengok gambar bawah ni, dia punya dapur dia berjaring jaring besar, bukan jaring yang macam nyamuk tu, tak, jaring memang jaring dipanggil grill lah. So yang ni memang tak boleh lah. Kalau nak grill macam ni boleh, tapi you kena letak jaring supaya apa? Supaya tak masuk lah tikus, lalat apa ni. Tapi saya rasa tak berapa berkesan, sebab kalau tikus tu setakat jaring besi macam ni dia boleh gigit je, tak ada masalah. Wire-wire kabel apa dia boleh gigit. Kalau dia betul-betul lapar nak makanan dan dia tahu tempat kita makanan, dia akan gigit. So sebaiknya adalah memang simen lah. Memang simen terus lah. Tak ada pakai jaring-jaring macam ni. Okay, apatah lagi kawasan-kawasan banjir kawasan-kawasan banjir bukan saja bisnes kita affected. Kawasan banjir kan, kita punya raw material, bahan-bahan mentah kita, production tak boleh jalan, and then banyak penyakit-penyakit bawaan air, foodborne airborne waterborne punya disease kan. So sebab tu kita elakkan lah. Tapi benda-benda yang jarang berlaku, contohnya dalam 20 tahun tak pernah banjir pun tiba-tiba banjir, itu tolak tepi lah. Itu memang tak ada siapa pun tahulah. Okay, bencana tu lah. Okay, so rumusan kita dah sampai rumusan. Harap you all boleh faham. So kalau ada soalan boleh saja tanya kepada saya bahagian mana yang tak clear. Okay, so secara rumusannya, apa yang kita rumuskan dalam topik ni adalah perancangan yang baik dapat mengurangkan risiko kesilapan dan menjimatkan wang, terutama sekali dalam halal. Please make sure location yang you ambil tu adalah location yang boleh, tak ada masalah untuk dapat certification. Please, kalau you tak tahu macam mana, you tengoklah video-video yang kita dah upload webinar-webinar sebelum ni. Saya dah banyak kali mention pasal benda ni kan, apa requirement dia, checklist pun ada. So make sure you take ni, sebab benda ni kalau silap langkah, you akan habis banyak-banyak ribu lah, deposit, sewa apa semua, tahu-tahu tak ada dapat halal. Apa point dia kan? Nak merayu, nak bergaduh dengan majlis. Takkan kita nak sampai ke situ kan? Okay? Sama kita ambil webinar, semua webinar saya recorded dan kita akan upload ke dalam kita punya ni, supaya saya tahu banyak yang tak boleh ikut kan. Saya buat Jumaat pagi pula tu kan, orang bekerja. Tapi ikut saya lah, saya punya time kan. Macam tu lah, saya punya time saya ada tu saja. Sebab Jumaat pagi jarang saya buat training ke ada apa, tak ada lah. Okay, kadang-kadang saya buat hari Sabtu. Tapi saya tak tahu lah, tengok mood saya, mungkin tahun depan saya buat Sabtu ke, tengok keadaan kan. Sebab tak boleh elak juga, sebab kita akan banyak sesi-sesi webinar yang mungkin bukan saya speaker, saya akan jumpa orang lain. So most probably setiap minggu tu ada 2-3 webinar yang kita buat. So tak dapat lari dah daripada weekdays. Tapi apa yang kita boleh buat adalah recorded. Record version ni kita akan masuk, upload dalam kita punya Malaysia Halal Community. So you all tak perlu risau lagi kalau nak dapat akses kepada this valuable punya knowledge secara percuma. Semua tu ada kat Malaysia Halal, dan kita buat very niche topik. Tak ada yang webinar buat 2 hari, training 2 hari, tak ada.
It's a very niche topic, so senang untuk you cari. Topik niche ni berkaitan premis, kat mana? Sini sejam kita buat. Very short Okay, ia akhirnya dengan mudah mendapat persediaan halal kerana telah mematuhi piawaian keselamatan makanan. So apa tindakan segera yang you all boleh buat adalah mulakanlah persiapan premis anda dengan framework PPDS ni bahagian P yang pertama iaitu premis. So premis saya rasa saya dah cover banyak. Okay, so you all boleh start lah check sebelum you all nak ambil sesuatu location premis ni, you pergi tengok dulu, you ikut checklist yang saya berikan ni. Okay, with that, terima kasih tuan-tuan puan-puan kerana bersama dengan saya daripada Malaysia Halal. InsyaAllah kita akan jumpa di minggu depan dengan tajuk yang lain. Saya pun tak ingat tajuk dia apa sebab kita dah tajuk sampai tahun depan. You all boleh tengok kat Malaysia Halal. Okay, apa tajuk dia untuk minggu depan. With that, saya undurkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum and goodbye. Okay, bye-bye. Jumpa minggu depan. Terima kasih.